Malam raya tahun itu, kampung Sri Damai tiba-tiba gempa dengan kehadiran seorang makcik misteri yang membuka gerai kecil di tepi jalan masuk kampung. Orang kampung tidak pernah nampak dia sebelum ini. Namanya Mak Senah. Rambutnya panjang, wajahnya cengkung, tapi senyumannya ramah. Dia menjual kuih raya, bahulu, kuih bangkit, tart nenas, semuanya nampak lazat dan segar. Yang peliknya, semua kuih itu dijual dengan harga yang amat murah, RM1 untuk satu balang besar. Orang kampung berpusu-pusu membeli. Dalam masa 2 hari, kuihnya habis licin. Malam raya, satu kampung bersorak gembira. Tapi malam itu juga, satu persatu penduduk kampung mengalami mimpi ngeri. Dalam mimpi, mereka sedar diri dikafankan dan dikebumikan. Kemudian, mereka sedar semula di dalam kubur, dalam keadaan sesak, tanah menghimpit dan suara dari atas kedengaran, "Gali, gali dia balik." Jeritan demi jeritan bergema dalam mimpi. Tapi bila terjaga, mereka lemas dengan peluh. Dada sesak, seolah-olah benar-benar baru keluar dari liang lahat. Budak kecil bernama Imran, satu-satunya yang tak makan kuih itu, ternampak sesuatu pada malam raya. Ketika orang lain bersolat sunat Aidilfitri, dia terlihat Mak Senah di kubur lama belakang surau. Dia sedang gali tanah, di sebelahnya balang-balang kuih raya. Dan di tangan kirinya, sepotong tangan manusia yang reput digunakan untuk menggaul adunan kuih. Imran menjerit, tapi Mak Senah memandangnya dan senyum. Mata Mak Senah kosong, hitam legam. Esoknya, gerai Mak Senah hilang. Balang-balang kuih yang tinggal di rumah penduduk bertukar menjadi balang berisi tanah dan tulang kecil. Tok Imam arahkan semua balang dikumpulkan dan dibakar. Tapi mimpi buruk itu tetap berterusan. Setiap tahun, bila menjelang raya, mimpi itu datang kembali, seolah-olah roh-roh yang diganggu masih belum tenang. Dan hingga kini tiada siapa tahu siapa sebenarnya Mak Senah.